Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini adalah langkah terakhir baru kita untuk masukkan kita punya carta yang kita pilih. Selalunya goal lah. Ya, kita ambil goal dan melalui langkah keempat ni dia kata seret EA dari navigator. Maksudnya daripada sini kita seret masuk, pegang, terus masuk dalam sini. Bila kita lepas, yang penting adalah ini, kunci lesen anda. Kita masukkan kunci lesen, copy kunci lesen, kita paste, tekan OK. Itu dia. Semua akan menyala dan semua akan nampak lebih jelas. So ini adalah yang terakhir, langkah terakhir, langkah keempat yang terakhir. Bagi mereka yang demo, yang dah cuba, yang dah suka, ini adalah tempat anda. Guna email ni kita boleh tekan untuk naik taraf kepada lesen penuh. Just tekan kat sini dan kita akan terus pergi untuk naik taraf. Kita ada banyak promosi, jadi jangan lepaskan peluang anda. So itu sahaja, dan harap anda mendapati video-video saya mudah untuk diaplikasikan supaya EE anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.